safe and sound. I can lift you up, I can show you what you won't see and take you where you want to be. You can be my love, even if the sky is falling down. I know that we'll be safe and sound. Okey, ini adalah tempat pertama persinggahan kami di Cameron Highland, iaitu Cameron Valley. Jadi nanti kita akan lihat suasana di Cameron Valley, insya-Allah. Hai baby. Okey. Sekarang kita ada di ladang teh Cameron Valley. Jangan tengok phone. Tengok gambar dulu dekat depan ni. Lepas tu bebas dalam 30 ke 45 minit lah. Siapa nanti saya akan bagi syarat dalam grup. Tak ada phone tu. 2, 3. Kita sedang mendaki tangga untuk ke atas. Dah sampai dekat kamera dah. Perasaan sikit. Semalam macam nak demam, hari ni alhamdulillah keadaan membaik. So kalau kita tengok cuaca pun sangat okey. Sejuk tak? Dia tak panas, tak sejuk. Dia tengah-tengah. So, angin sejuk lah. Angin dia sepoi-sepoi je. So okey lah, tak ada isu lah kita bawa anak kecil ni kan. Okey. Tak payah. Kita bopok saja tak nak. Buat. Sekarang ni kita tengah try dia punya apa? Skon. Skon apa? Tak tahu. Ni nampak macam lain berdali. Ambil tu. Nampak je layan. Sedap tak? No. Mama. Mama.
ketik baju dah. Baby. Dah. Alhamdulillah kita orang dah habis dah dekat ni. So tadi pun dah makan school. Boleh lah. Sebab first time makan tak tahu kat mana yang sedap. So jom kita ke next destination. Sekarang kita berada di atas jalan. Jalan agak sesak. 3 km lebih kurang dalam 40 minit, InsyaAllah. Jam. Mama kat mana ni? Mama nak buat apa? Kutip strawberry. Okay, jom. Kutip, tunggu. Muhammad, ambil merah. Sekarang kita ada di ladang strawberry apa? Laman Engku. Laman Kak Engku. Jadi kita kat sini nak layanan budak-budak lah untuk kutip strawberry, insya-Allah. Tarik. Dia tahu ya. Ajar dia tarik ah. Okay baby. Mananya? Ni Muhammad, ni. Oh, baby dia petik ni buang. Boleh. Putih jom. Sebenarnya bawa budak-budak ni mencabarlah. Tempat yang kita nak dapat ketenangan, kita terpaksa tak tenang lah dengan anak-anak, insya-Allah. Tak apalah. Tu antara satu apa liku-liku hidup yang manis lah untuk kita tempuh, insya-Allah. Muhammad, bye. Mau buat apa ni? Mau buat apa? Beritahu. Baby, hi. Kutip. Strawberry. Jom. Tarik. Tarik cepat. Tarik. Okey. Muhammad dapat banyak tak strawberry? Tunjuk strawberry. Okey, kita dah selesai kutip buah strawberry. Lebih kurang dalam 100 gram. 100 gram dalam RM15. Tapi sekarang ni bukan musim sangat, jadi buah tak berapa nak banyak. Tadi pun kalau kita tengok banyak buah tak merah sangat lah. Musim strawberry ni daripada Mei sampai Ogos. Kalau betul-betul kita nak dapat strawberry yang kualiti terbaik, kena datang waktu tu. Tapi tak apalah, kita bersyukur apa yang ada, insya-Allah. Nasi ayam. Jadi sedap tak strawberry? Sedap? Ubi madu kata mereka. Sekarang kami berada di Key Farm. Kita akan pergi The Sheep Sanctuary, insya-Allah. Jadi itu. Sekarang kita ada di The Sheep Sanctuary. Kat sini ada bili-bilian jinak. Dia tak kisah kalau orang pegang kepala dia.
Baba dah. Baba dah. Makan tangan Pak. Mana mi dukun dia bang? Oh, mi dukun dia. Biasa bukan mama dia. Baba tenang. Ha, ni pihak baba tenang. Dia balik. Sebelum ni dia orang bagi itu. Sekarang lagi dia mula buat macam ni. Allah Akbar. Anak je. Lepas. Dah bagi ya. Betul. Jalan pegang. Makan. Alah, dia macam ni. Nanti last. Tak boleh. Satu macam ni. Pegang. Bagi kakak. Sabar. Dia nak bawa pula. Ya berat tau. Ya bukan ringan. Allah Akbar. Silakan. Nah, Cari aku. duduk. Tengok kambing. Best. Mama suka kambing ke alpaka? Hah? Baby takut? Siap baby. Bajet. Tak takut. Abang pakai balik. Bagi makan alpaka dengan bili-bili. Okey je. Cuma geli. Yang orang tak takut okey lah datang sini. Okey je datang sini ambil suasana orang kata. Gitu. Apa? Baby ada aiskrim lah. Baby punya baby. Baby elok baby. Oh, duduk. Mama dah basuh tangan ke belum? Abang, dia pegang macam-macam. Boleh tak boleh? Mama Apalah dia tak pegang batang. Baby makan aiskrim strawberry. Ya, Mama tak payahlah buka kasut. Sekarang anak-anak sedang bersantai makan aiskrim. Aiskrim strawberry dan juga keladi. Kami sedang menunggu untuk bergerak sebab sekarang keadaan sedang hujan. Hujan-hujannya aje. Tapi tak apalah, sambil ambil pandangan ataupun ambil suasana kat sana. Okey, nanti kita datang lagi Kifam untuk beli-beli. Tadi ni kita datang untuk pergi The Ship satu hari sahaja. Bye Mama. Abdullah, sini. Jangan dia tak kepala lah. Ini adalah hotel kami sepanjang 3 hari 2 malam di di Cameron Highland. Kami ambil hotel di Tanah Rata, Hotel Cool Point. Harga 2 malam RM175. Alhamdulillah lah, harga tak mahal. Jadi setakat ni puas hati lah, Alhamdulillah.
Ya. Ya. Sekarang kita berada di Masjid Sayyidina Abu Bakar. Apa kita nak buat? Kita nak solat lah cerita je. Kita tak buat apa lagi dari sini. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. Okey. Hari ini hari kedua kami berada di Cameron Highland. Pagi ni sangat sejuk ya. Saya rasa sekitar 10 ke 11 darjah Celsius. Mujur Muhammad pakai baju panjang. Saya belum ada sweater. Jadi kita akan pergi sarapan selepas ni, insya-Allah. Jom. Okay. Hari kedua kami di Cameron Highland. Kami akan masuk dekat Big Red Strawberry Farm. Sini masuk free. Jadi Alhamdulillah, InsyaAllah. Jom kita terokai Big Farm Strawberry Farm. Mana ya sekarang? Sekarang kita berada di Big Red Strawberry Farm. First time datang sini walaupun dah banyak kali pergi Cameron. So kita tengok kat dalam ni ada apa. Hi baby. Hai Mama. Dekat Big Red Strawberry ni ada mainan kanak-kanak. Jadi kita boleh tenangkan dia orang dengan bawa dia orang ke sini. Okey, sekarang kita ada di kebun sayur. Ni sayur apa lah? Ini saya pun tak tahu. Tak boleh buat apa-apa. Ini baik, apa salad? Betul eh? Ni salad. Itu pun salad purple kecil lagi. Ni pun salad. Semua salad kat sini. Ini sawi. Ini sawi. Hai baby. Baby ada bunga kah? Jangan tarik. Ini ada apa? Ini ada apa ni? Ini apa? Kuning. Ini ada apa? Oh, good.
Apa yang besar ya? Kaktus. First time tengok. Ingatkan kaktus ni kecil je. Besar betul. Tu apa? Tu baby, tu apa ni? Ah! Darah ni baby macam mana? Mana letak plaster letak? Okey. Itu jalan. Okey, sebenarnya kami ambil langkah yang sedikit berani sebab kami berjalan parking di Cactus Point dan bergerak menuju kepada pasar Key Farm. Sebab apa? Sebab kita tak nak jam. Kita nak santai-santai dan masa kita lah. Kalau kita guna jalan juga akan tambah sejam ke 2 jam perjalanan. Kita tak nak benda tu berlaku. Kita berjalan walaupun penat. Buat macam mana? Tapi mak dekat Muhammad, dekat van baru buka tau. Jangan bagi banyak amat. Dalam ni kan? Mama jangan sikit mama minyak ni. Okey. Kita dah selesai beli barang-barangan di Key Farm. Lepas ni kita akan masuk Cactus Point jap. Lepas tu baru kita balik untuk makan tengah hari. Bye baby. Bye. Okay, dah. Kita kan? Okay, kita dah selesai shopping tadi dekat Key Farm. Nanti ada kereta ni cepat sikit. Sekarang kita berada di Cactus Point. Jom kita masuk dalam ni. Apa ada? Sebab first time nak datang sini. Jom. Wah, jom lah. Orang tertarik kat situ. Dekat cactus yang besar. Jom. Patah balik. Cakap sikit lah. So sekarang kita berada di Cactus Point. Macam-macam jenis cactus ada kat sini. Tapi tak tahulah nama dia apa Ada yang aloe vera lah. Macam-macam lah. Besar kecil semua ada. So siapa-siapa yang peminat pokok bunga, terutamanya cactus, bolehlah datang sini. Wah.
Jom. Dia macam pelik kan. Atas ni apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana qina adzaban nar. Bismillah ala barakatillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semalam. Okey. Tadi pukul 5.30 kami pergi Sentrum. Dah selesai Sentrum, kami ke pasar malam Golden Hill pula. Jadi ini adalah road terakhir kami, hari yang kedua di Cameron Highland. Bye, Mak beli apa? Tunjuk. Beli mainan. Baby beli apa? Beli mainan. Best tak? Best. Bye, bye cakap bye. Bye. Tunjuk mainan. 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 Okay, kita nak cari makan sikit malam ni, dekat depan Cool Point ni, Hotel Cool Point. Ada tempat-tempat yang menarik sebenarnya kat depan-depan ni. Dekat situ ada bazar lah, tapi kita tak nak pergi situ. Kita nak pergi kedai Mac kot, ke Tom Yum ke kan. Kena sikit galau dengan sejuk-sejuk ni. Tom Yum rasa Tom Yum. Okay, sekarang kita akan buat tour Teboh punya ladang, menaiki jeep. Hai Mamat. Hai. Bye. Lagi mana?
tak boleh buat kerja gila. Kereta biru bukan kereta ni, panggil jeep cuba. Jeep. Jeep. Selamat datang ke KJ 850. Nanti tunggu. Sekarang kita akan masuk ke dalam kilang pemprosesan teh. Kita akan tengok macam mana teh itu di menghancur dan menggulungkan daun selama 45 minit serta mengeluarkan jus untuk difermentasi. Kita pergi ke proses yang ketiga iaitu fermentasi. Kita dah selesai masuk ke kilang pemprosesan teh. Kilang ni dah beroperasi dekat 100 tahun dah, tapi mesin-mesinnya masih kuat lah. Kita potong daun. Antara yang terbaik untuk memproses teh pada masa yang sama. Kilang Ferry pula adalah kilang yang moden sebenarnya dan menggunakan Jadi dia berkeliling ni. Dia sekolah petang tadi kan beli dia tahu. Okay, kita dah beli teh. Ada teh yang premium, lepas tu ada yang semi premium. Sekarang kita berada di tempat yang viral untuk gambar di Cafe Boom. Itu nak selima. Ada. Okay, sekarang kita akan pergi ke. Sekarang kita berada di ladang sayur-sayuran. Kita akan tengok macam mana proses menuai sayur dan sebagainya, insyaAllah. Kerja dah semua bangun lah. Ni tomato. Ini apa, Bai? Ni fosoi. Fosoi.
Ini poso ini ada bunga kopi. Bunga kubis. Kubis bunga dah? Ini bunga ada sini itu belum lah. Belum ah? Hai baby. Manis dia tak masam. Tomato biasa. Masak. Masam? Kevin. Bakuli. Dah tekan lah. Okay, sekarang kita berada di ladang sayur Cameron. So boleh tengok ada macam-macam. Ni apa? Kobis. Ada bunga kobis, ada carrot, ada jagung, ada strawberry, macam-macam. Sangat luas lah tempat ni. So kita rupanya sayur yang dapat kat rumah tu macam ni lah keadaan dia. Kaki tutup. Jatuh. Dah macam patung mah. Sekarang kita ada di point untuk bergambar dengan Jik-Jik. Jadi tempatnya memang cantik. Okay, trip kita dah habis dah. Lepas ni kita akan pergi ke makan tengah hari dulu. Lepas tu kita akan berhenti ke Latte Iskandar insyaAllah.